Okey, kanak-kanak yang pakai baju kuning itu toleh ke belakang, melihat polis itu dan cakap, baik tuan, baik tuan, baik tuan. Kemudian kanak-kanak itu menjerit Henshin dan berubah menjadi Kamen Rider. Contoh. So itu ikut korang lah, nak buat macam mana pun, cerita korang itu cerita korang, ikut korang lah nak buat macam mana pun. Alright? And then korang pun hantar. Okay? Yang penting prompt tu je. Kita nak prompt je. Okay, okay, dah dapatkan prompt. Okay, itu ikut suka korang lah. Okay, nak buat macam mana idea korang tu. Okay, so korang hanya perlu kopikan sahaja prompt yang terbaru. Okay, cuma kali ini kita dah tak boleh pakai text to video. Tak boleh tadi kita flow pakai text to video kan. Kali ini kita akan buka semula flow. Kali ini kita kena pakai version frame to video. Jelas? Kita kena pakai function frame to video. Okay, yang ni frame to video. Kenapa frame to video? Sebab frame to video adalah video yang dihasilkan melalui gambar. Guna gambar yang sedia ada, dia akan convert jadi video. Kena pakai frame to video. Okay, crop and save. Okay, right. Lepas itu korang dah uploadkan gambar dekat dalam korang punya Flow AI tadi kan. Yang mana belum pernah follow saya, follow lah saya. Okay, yang mana belum follow saya, follow saya. Alamak, okay, alamak. Tapi sayang, tak lepas. Tak lepas guys. Tak lepas. Minta maaf tak lepas. Sebab apa tak lepas? Sebab ada kanak-kanak dekat dalam video tersebut. Okay, AI Flow tak bagi kanak-kanak. Oh, tapi dia lepaskan juga. Tunggu kejap sekali lagi. Sekali lagi. Boleh tak? Tadi dia kata tak boleh. Dia kata ada minor dalam video gambar ini. Lagging teruk ke? Guys, lagging ke saya punya live ni? Guys, saya nak tanya guys, saya punya live teruk sangat ke lagging dia? Saya nak kena confirmkan ni. Saya punya internet saya problem ke? Okey, okey je. Tuan punya internet tu tuan, saya okey je ni. Okey, tak lag, tak okey, tak okey, sabar guys. So ada masalah dengan video kita tadi. Video kita tadi tak boleh diteruskan kerana ada budak-budak. Okey, tapi tak apa. Kita tak give up. Kita adjust kita punya kelas Kita adjust punya kelas. Saya akan buat satu video UGC dan daripada video UGC itu saya akan jadikan dia sebagai video panjang. Okey? Biarkan kita buat video baru Lab Google ini banyak benefit dia kalau berbayar. Banyak. Antara benefit Google Labs ini, korang akan dapat boleh buat video 1000 kredit. Korang boleh pakai apps Gemini. Korang boleh pakai korang